Pengantin baru memilih emas hiasan untuk acara pembatalan air semaya sama ada cicing ataupun gelar emas berkutrina 24K. Biasanya adat kita ni akan menghadiah cicing emas ataupun gelar emas untuk acara pembatalan air semaya sewaktu hari perkahwinan. Jadi tuan-puan kini boleh memilih emas hiasan berkutrina 24K iaitu emas 999. Jika tuan-puan ada bajet yang mencukupi, boleh beli terus emas hiasan 999 ni. Dan jika tuan-puan ingin baru start menabung pun boleh. Kita menabung di akaun Mas Gap, kumpul gram emas di dalam akaun Mas Gap. Cukup sahaja gram emas, kita boleh pilih sama ada nak keluarkan cicing ataupun cicing, gelar dan juga rantai hiasan emas berkutrina 24K. Tuan-puan boleh menabung mengikut bajet tuan-puan, sama ada minggu, bulanan ataupun harian. Ianya tiada komitmen kita nak menabung emas di dalam akaun emas Gap. Bagi yang ingin bermula menabung di akaun emas Gap dan keluarkan emas hiasan berkutrina 24K, boleh follow saya, rujuk di profil saya buat pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya akan bimbing untuk ilmu emas dan juga cara-cara beli emas. Assalamualaikum.